Assalamualaikum. Lama saya tak buat overland sebab saya sibuk sebenarnya. Tapi hari ni saya melayan jam untuk first pit stop. Macam biasa saya tak ada buat booking apa, hanya sejah je. Sekarang pukul 5.24. Kemungkinan akan sampai ke Fraser dalam pukul 9 macam tu, nak berhenti beli barang semua. Saya ambil masa kali ni mungkin 4 malam dan akan merayap ke belah utara. Dan mungkin ada tempat saya berhenti tu bukan yang dalam perancangan. Maklumlah kita bawa setinggan, mungkin kita rasa penat, kita cari tempat yang selamat, tidur je lah. Untuk kali ni saya ada tugas sebenarnya. So saya kena selesaikan barang kat belakang tu dulu, baru saya boleh pergi bercuti. Tapi on the way nak pergi tempat tu, saya berhenti di Bukit Fraser. InsyaAllah saya akan ambil tempat-tempat tu. Bukit Fraser tak pernah pergi dan rasanya dah setahun dah tak naik Bukit Fraser. Walaupun dia dekat, masih pergi Cameron Highland je. Kali ni saya pergi kat Bukit Fraser. Saya kena contact orang campsite, majlis perbandaran tu dulu sebenarnya. Walaupun kita boleh je terjah kan, tak biasa tempat orang. Nanti bila saya berhenti mana-mana, nanti saya akan contact dia. Okay, terima kasih pada yang terjumpa video ni. Macam biasa saya rakam ni adalah untuk diri sendiri dan member yang berminat nak tahu mana saya lepak dan mana. So kadang dia orang copycat juga mana saya berhenti tidur tu sebab dia yakin tempat tu selamat kan. Tapi sementara untuk sejam ni saya layan jam ni. Ni jalan lama, kita tak ikut highway sebab nak pergi Fraser daripada KL, kena ikut jalan dalam ni. Waktu office hour macam ni lah orang balik kerja. Kita sudah lalu yang dahulunya adalah jambatan tertinggi di Malaysia, sekarang telah diganti di Penang sana. Saya berhenti makan sekejap. Ada kedai belakang tu. Tu belakang tu ada kedai di Simpang Batanghali. Dan ni sambung perjalanan. Cuaca pun dah agak gelap lah, dah dekat pukul 7 dah. Saya rasa saya target pukul 9 malam baru sampai atas tu. Kita terus perjalanan, tapi saya nak cek speed mat tu untuk di barang-barang. Sebelum sampai Pekan Kuala Kubu ada ni, ada DIY dan speed mat. Kita singgah cek barang jap. Saya gas pun dah habis lah. Pukul 8 saya dapat bad news daripada pegawai yang jaga atas tu. Dia cakap hari biasa pun boleh penuh lah kat atas tu. Sekarang ni saya tengah fikir beberapa plan sampingan. Sama ada saya terus dalam perjalanan berhenti sampai mana yang boleh, ataupun saya naik juga, tengok mana ada kosong boleh celok. Janji ada tandas, kita tidur je lah kan dengan setinggan ni. Dia fikir jap, ni saya berhenti jap di Kuala Kubu. So saya nak terus ke utara boleh di sini. Arah dia tetap ke Pantai Timur, tetap sampai juga insyaAllah. Ok, 10.40 hentian betul. Saya jalan terus lah. Alah nak berhenti kat Gua Musang ni. Ada kedai makan. Dan yang bestnya ada orang jual durian mana-mana buta ni. Saya tak nak makan durian lah, cek air saja. Makanan tadi pun bungkus pun ada lagi. Kita tengok air haus pula. Lepas tu saya nak sambung perjalanan, mungkin berhenti di Masjid Buloh atau Masjid Paloh. Ok, saya akan update lagi nanti. Waktu sekarang 7 pagi. Saya sampai Masjid Paloh ni dalam pukul 1.30 tadi. Malam tadi terus set up, kita terus santai kat belakang ni. Jadi kalau anda nak tidur di Masjid Paloh ni, dia ada parking besar kat depan tu. Tapi nak short sikit belakang ni lah. Ni belakang ni luas, kosong. Sekejap lagi saya nak kemas-kemas dan teruskan perjalanan.
Nak cari sarapan dulu. Kalau ada mana-mana kedai, selalu ada kedai kat sini. Tapi kedai ni biasanya mereka berniaga tengah hari lah. Ada sup kat sini sedap. Kalau tidur kat depan tu, dia masalah dia tu lori. Mereka tak tutup enjin, memang agak bising sikit lah. Jadi sebab tu kenapa saya buat pilihan untuk tidur di bahagian belakang. Teruskan perjalanan hari ni. Semalam plan nak ke Fraser, tak jadi. Sebab kalau dah naik Fraser malam-malam, saya nak cari port kat atas tu malas lah saya. Jadi semalam saya naik Genting, dari Genting turun terus ke arah Kota Baru ni. Malam ni tengok kalau sempat saya mungkin campsite di sekitar Jeli lah. Ada banyak campsite di situ yang saya tak pernah lepak atau port kat situ pun. Saya akan update lagi nanti. Kita teruskan perjalanan saya. Sebab tu kena berhati-hati jalan raya tu. Assalamualaikum. Berhenti makan dulu lah. Lapar lah. Kita tengok apa ada kat kedai Ustaz Macang. Banyak makan berat lah kita. Sebelah. Okey lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melawat Sara Pak Mertua ya. Saya tak salah hijau. Dilarang menampak poster. Tadi saya melawat kubur arwah Pak Mertua saya ni, kubur arwah Mak Mertua saya pula. Agak sahabat-sahabat yang lihat ni sedekahkanlah juga Fatihah. Sebenarnya saya seram datang kawasan kubur ni. Bukan saya takut kubur tu, saya takut sebab banyak kali lah, macam saya cakap tadi, banyak kali kami datang sini selalunya talu nampak besar-besar, jadi tak boleh tahan. Alhamdulillah kali tak ada, tapi tadi tegak beraroma bila bunyi daun. Okey, jom kita pergi macam satu lagi barang. Jeli 6.15 petang. Saya nak masuk dalam ni. Dah dapat campsite Tirgish. Betul kot sebut kan, campsite. Oh, harap tak sampai gelap lah sebab jalan ni masuk hutan sikit. Tak selamat sampai. Nanti dah sampai kita review sikit campsite dia. Mungkin besok lah. Hari ni saya serius letih lah. Dan bila jambatan ni dia orang nak buat baru, saya tak pasal lama sangat tak lalu. Alright. Nanti sampai campsite malam saya ambil view sikit. Besok pagi saya review untuk anda view. Tuan punya tanah kata mesti kita pakai Waze. So saya install lah Waze tadi. Masuklah simpang ni. Jalan kampung lah, cantik kan. Waze ni pun bahasa Melayu. Dah pakai lah katanya. So kita tengok berapa, katanya tak banyak lah off-road tu. Sebenarnya saya risau juga kalau hujan. Yang lepas jalan licin kan. Ini tayar saya ni tayar highway. Kalau sikit-sikit tak apalah. Kita tengok komen yang lain, kereta, asalkan kereta tu tak rendah, lebih lepas. So saya anggap lebih kurang macam Topak Tanjung Malim. Saya anggap macam tu lah jalan dia. Hanya tidak berturap. Ada orang jogging lah. Ini jalan kampung best lah. Waktu sekarang hampir pukul 7. Jarang kita masuk campsite gelap-gelap malam ni kan. Terutama untuk kali untuk first time ni. Adalah kampung-kampung ni, ni kawasan pokok getah. Ada layan sana. Kejap lagi dah sampai off-road, so kita rakam balik ya. Masih ada rumah. Okey lah. Masih ada rumah. Semua jauh daripada jalan besar Lebuh Raya Timur Barat tu.
Ada rumah tu kan. Memang betul kampung. Orang ada lampu yang pasang. Oh. Okey, ada bukit yang agak tegak lah sebabkan kereta ni berat. Saya tukar ni. Tukar 4M. Jadi kita jalan pelan-pelan. Status 4M, okey. Tak ada kepala, dia rata kereta tak ada kamera. Dan ke kanan sikit, tengok tepi tu. Dapat tepi sana ada lubang. Tak dapat. Sempat juga saya sampai tadi ngam-ngam maghrib, gelap dah. Dan jalan dia agak mencabar lah. So saya, kalau kereta tu kereta tinggi atau SUV okey lah. Ada tempat tu dia agak tegak sikit. Tu toilet semua. Sekarang ni hujan jadi semalam nak keluar dengan demam belakang. Besok lah besok kita orang kawasan ni. Okay, saya nampak lama sikit. Macam biasalah, saya ni mengelak je. Saya masak-masak tak ada. Ada makan pizza. Pizza beli tadi. Pizza Jangok namanya. Dia adalah kebun. Tu ada rumah CEO dekat situ. CEO tak ada, tu kerja dia. Nyamuk banyak saya pasang ni. Sebab saya suka bawa sarang telur ni. Soalan nyamuk. Agak hujan, kalau nak hujan saya dah siap semula. Ni mandi pun belum ni, bau kambing ni. So tengok, kalau boleh selesai kan, bersihkan diri, lepak atas lah. Kat sini ada peneman. Ni. Sibuk ajak main. Sibuk ajak main malam-malam. Malam-malam ajak digaru. Malam ajak digaru. Sibuk. Hey. Wah, payah nak jalan macam ni. Ajak kawan pula. Kita nak review tempat ni pun susah. Ya, nanti saya masuk awak dalam video. Sebabkan banyak lampu kan, jadi kita tak boleh, orang panggil apa, stargazing. Sebab dia mengganggu penglihatan kita kat atas tu. Tak boleh tengok bintang yang cantik. Suhu sekarang macam biasa, saya ni suka bawa temperature. Ni dia. Biasa subuh adalah waktu yang paling sejuk lah. Kita mengopi dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya berada di Itigis campsite. Betul kot sebut? Daripada semalam saya nak sebut tak boleh lah, lidah bergulung-gulung. So ni adalah laluan masuk. Tu ada toilet, ada bin, dan ni semua adalah campground. Kat sini dia tidak ambil, macam mana kata, dia tidak ada orang luar. Jadi kalau anda camper, anda sajalah yang ada dalam ni. Kebetulan hari ni hari biasa, jadi mudah saya nak buat video ni untuk tunjuk pada anda semua. Saya tengok dalam YouTube tak banyak, ada Abang Pajero dan ada beberapa, tak banyak video yang saya jumpa campsite ni. Penat sikit bau lepas makan. Kawasan berbukit. Saya sembang dengan Wak tadi tu, dia kat
Kereta Azia pun ada kat naik. Tapi pada saya, Azia janganlah. Maybe boleh ikut. Maybe ganas. Campsite banyak. Kalau anda jenis tak suka rapat-rapat, memang baguslah 1, 2, 3, 4, 5 bawah sana. Situ pun boleh 6 kalau nak dekat dengan tandas. Tapi best spot adalah tempat saya ni sebab CEO kata ni memang tempat yang terbaik lah untuk orang yang berdua macam kami ni. Okey, dan atas sana ada ulam. Ulam-ulam tu boleh ambil. Buah-buahan di sini boleh ambil. Ada pokok kedondong berbuah bawah tu, boleh ambil. Saya rasa pucuk ubi pun ada, pokok nanas pun ada tapi tak ada buah. So apa saja di sini, berapa bayaran dia? Bayaran adalah RM15 satu kepala dan ada kalau bawah umur, saya ingat RM7 ke macam tu. Mana nak cari campsite murah-murah ni, tak banyak. Saya dekut Tedo Masin. Jadi saya suka campsite yang murah dan tidur dekat kawasan masjid. And bukan tak pergi campsite mana, pergi juga. Saya pernah pergi Gunung Jerai, sekarang dah tutup dengannya. RM100 satu malam. So tempat-tempat macam tu dia eksklusif. Dan keselamatan terjamin lah. Sini insyaAllah terjamin. Wak pun ada cerita. Kalau camp sini semalam kami pun dengar orang baling mercun. Sebenarnya dia nak halau. Dia cakap beberapa hari tu gajah. Dan kami masa naik pun nampak tak gajah tengah jalan tu. Off-road tak jauh. Dalam 2 kilo. Jalan macam ni lah. Batu-batu besar ni. Tegak. Tapi macam mana pun saya yang pakai pick up pun saya guna 4L. 4H meneran sikit lah. So saya tukar 4L naik santai-santai. Ni pokok kedondong. Ramai orang tak tahu sebenarnya. Kita boleh makan begitu sahaja. Air buah. Saya dah ambil dah sebenarnya. Untuk hilangkan mual-mual. Bawa kereta lama berjam-jam ni. Sakit kepala tak. Ni ada pokok nanas. Tapi tak ada buah kot. Itu. Kalau tengok yang atas tu. Yang hitam tu dia kata itu adalah surau. Semalam saya tak tahu, saya cakap takkanlah tempat yang begini cantik tak ada surau. Tandas pun lawa. Rupanya memang ada, cuma yalah kami datang maghrib dah gelap. Nak bergerak pun kuat. Tempat baru kali pertama. Saya akan siap-siap. Arahnya adalah ke Kedah atau ke Perlis selepas ni. Tapi in between mungkin ada plan juga. Nak berhenti macam di Gerik, ada satu campsite Gerik. Saya tak silap nama dia survival camp ke, saya tak ingat, ada pakcik tu. Tapi campsite tu bukan macam ni. Ni ada lampu keliling cantik, terang. Yang tu katanya hanya tandas saja ada lampu. Itu pun lampu solar dah sangat gelap. So nanti saya fikir kita berjalan-jalan ni macam ni lah. Saya suka berjalan. Kita ada satu point mana kita nak pergi, tapi di antara tu saya boleh berhenti jika saya nak. Itu saya pasang. Sebab keliling, saya cakap ada banyak pokok getah. Pokok getah ni biasanya memang banyak nyamuk. Dan dia waktu pukul 6 petang dengan sampai sekejap pukul 8, lepas tu tak ada dah. Dan subuh dia ada sebalik sampai pukul 8 pagi, lepas tu tak ada nyamuk dah. Saya ni sensitif dengan nyamuk. Jadi saya bawa lah sarang telur tu. Untuk bagi dia hilang sekejap je. Nama pun hutan biasalah kan. Baik saya nak kemas-kemas. Minum sikit. Kibas-kibas. Tak ada hujan. Semalam hujan rintik-rintik je. Tempat ni cantik insyaAllah. Ada rezeki kalau saya lalu di highway Timur Barat. Rasa nak tidur. Saya kontak je. Masuk malam pun boleh. Sebab dah tahu jalan dia. Semalam gagau lah. Risaulah juga. Sebab tak tahu. Ni malam pun boleh masuk. Baik. Jumpa video seterusnya nanti. Bukan video seterusnya. Mungkin saya akan bagi-bagikan. Kalau video ni terlalu panjang, saya bagi-bagikan beberapa bahagian. Dan kemudian baru saya akan buat satu video yang panjang. Untuk anda duduk tengok 1 jam lebih. Kadang kita bosan kat tengok video panjang ni. Jadi saya nak buat pendek-pendek lah. Okay. Saya nak mengemas.
rasanya layak lah ni. Saya kemas-kemas cepat sikit. Nampak tu. Tu awan hujan dah ada di puncak bukit tu. Saya rasa mungkin dalam keadaan tertentu mungkin kawasan ni berkabut juga. Awan rendah ni turun. Yalah, saya kemas dengan kadar segera sedikit. Alhamdulillah, selesai dah. Kami lepak campsite ni. CO bagus. Ni toilet, tunjuk sikit. Kita tak pernah tunjuk gambar dekat. Dekat je dengan toilet ni. InsyaAllah, macam saya cakap, kalau ada rezeki saya lalu di Highway Timur Barat ni, saya boleh contact je untuk datang. Dekat ni saya rasa boleh je nak masuk malam. Tempat tip-top. Dan saya berperasan ada pokok cherry kat situ. Yang dulu masa kecil saya ingat lah, kita makan buah ni satu, kita buat main pistol getah. Dan ada pokok jambu. Dan untuk pada yang mungkin tak tahu, pucuk pokok jambu ni, kalau anda sakit perut ni, anda ambil pucuk yang paling atas ni, kunyah-kunyah, minum air suam ni terbaik untuk kurangkan sakit perut tu lah. Saya bergerak keluar sekarang. Untuk ke next, kita akan naik Banjaran Titi Wangsa ni dan maybe berhenti makan di Amiza ataupun Lapar KFC kot. Okey, jom.